Ah, Berkenaan dengan pecah geran. So sebab masa tu saya beli rumah under Talam. So Talam dah tak beroperasi, ganti dengan syarikat baru. So kalau minta nasihat tuan lah, kalau sekiranya saya nak buat pecah geran tu, upah kepada lawyer tu biasanya berapa? oh, okey. Puan beli yang Talam tu dah bankrupt kan? Dia dah bankrupt tapi rumah tu dah under company lain. Oh, itu ialah liquidator. Liquidator. Oh, okey. Okey. Tapi nak buat pecah geran tu. Nak buat pecah geran, liquidator tak buat pecah geran tau. Pemaju Okey. kena buat. So, okey. okey. Nak upah kepada lawyer tu berapa biasanya? Okey. Yang ni, kes ni sangat-sangat complicated. Dan tiada akta yang membuat regulasi untuk kes macam ni. Sebab tu sampai sekarang anda nampak rumah yang berpuluh-puluh tahun tak ada grant. Pemaju dah bankrupt, tak ada grant. Banyak keluar. Harga boleh jual. Boleh jual. Boleh jual. Ada bank yang boleh ambil tapi tak banyak bank yang nak buat. Beli cash pun boleh. Boleh beli cash, boleh jual, boleh dapat loan. Tapi harga tempat macam tu memang naik slow lah. Naik slow. Okey. Berbalik kepada soalan puan. Sekarang tanah tersebut belum pecah lagi. Okey, pemaju sudah bankrupt. Jadi apa yang pemaju buat, dia bagi kepada satu syarikat liquidator. Liquidator ni tugasnya adalah pecahkan syarikat tersebut, jual apa yang boleh dapatkan apa yang mereka hutang, mereka dapatkan balik. Untuk kreditor. Sebab mereka hutang banyak duit banyak orang. Jadi kreditor ni akan upah satu syarikat yang dipanggil liquidator. Liquidator ni akan ambil alih semua A to Z syarikat. Dan freeze dia punya account semua. Syarikat liquidator ni urusan semua akan bayar. Dan tugasnya seperti yang saya bagi tahu, cuma ada satu saja. Mereka pecah belahkan, bayar semua kreditor dulu. Anda last. Anda customer, anda last. Okey, sebab tu lagi baik jadi bank daripada pegang rumah. Okey, berbalik kepada soalan puan. Sekarang ni puan dengan semua pemilik lah kena berurusan dengan liquidator. Tapi puan ada peguam ya? Masa beli tu ada. Masa beli peguam ialah peguam untuk jual beli. Yang urusan ni lain. Okey, apa yang puan boleh buat adalah kumpulkan semua pemilik, dapatkan khidmat peguam, class action. Macam tanya khidmat nasihat peguam yang pernah buat kerja macam ni. Berurusan dengan liquidator. Kalau anda seorang berurusan dengan liquidator, mereka tak layan. Sebab pecah grant bukan kerja mereka. Ingat ya? Mereka tak layan. Dan untuk yuran, fees, bergantung kepada mereka berapa nak charge you. Tak ada set. Berapa nak charge? You nak bayar, bayar. Tak nak bayar, tak apa. Tak nak bayar, grant tak keluar lah. Itu je. Okey? Bank seperti apa? Ni anda kena beli buku. Saya maaf, recording ni saya tak boleh cakap tentang bank apa, tapi lepas ni saya boleh. Sebab saya tak berani cakap sebab polisi bank sentiasa bertukar. Lagi satu anda kena ingat mak ayah anda dulu beli rumah dengan sekarang lain. Datuk nenek beli rumah sekarang lain. Dulu tak perlu loan tau, beli cash. Dulu loan mana ada 35 tahun, 15 tahun je. Okey, lepas tu down payment 80%. 20%. Loan 25 tahun. Tapi makin lama makin panjang. Okey? Dan polisi bank sentiasa berubah mengikut peredaran masa. Hari ni bank kata, saya terima pemandu Grab. Esok atau the same day dia boleh tukar, tak mau pemandu Grab. Boleh. Okey? Jadi anda kena ingat jangan tanya, kenapa dulu kawan saya beli macam ni, sekarang tak boleh.